Hai guys, so hari ni Pin berada di hadapan kedai spek mata, nak pergi cek mata. Sebelum korang buta, baik korang tengok video ni. So ni dia kedai dia, 8 Optometry Family Eye Care. Dengar cerita, kedai spek mata ni dia bukan setakat jual spek mata, tapi dia ada comprehensive eye checking. Nak tahu apa bendanya comprehensive eye checking tu? Jom kita masuk dalam. Yang racing, yang kaki motor, yang kaki ride, korang kena tengok video ni sampai habis. Bang, abang racing kan? Ya, ya. Abang bawa motor kan selalu kan? Baik abang buat cek mata sebelum buta. Memang trend yang spek nak check power. Alright. So sekarang kita dah dapat kita punya result mata. Kalau silang sini pun ada 175 dengan yang itu check color blindness tu semua lah. Sekarang kita nak check untuk eye muscle tengok check six pair muscle baik tak? Okay. 3D vision. Okay. So sekarang Ika pakai. Okay, pakai. Wow. So sekarang ni Ika ada nampak left, right. Nampak macam kiri ni macam timbul sikit. Ada kanan atas bawah. Yang mana ada? Habis. Yang ni 3D vision. Kalau vision ni kurang, maknanya judgement, distance, speed, depth pun dia akan ganggu sikit. Okay. Korang kalau yang nak racing, korang kena datang sini sebab apa tau? Kita ada 3D vision punya test yang boleh tengok korang ni sebenarnya layak ke tak layak racing. Aku rasa kan racing patut kena suruh buat cek mata jugalah. Baru boleh tahu kenapa rider tu suka langgar orang. 3D vision dia akan affect kita judgement dekat space. So kita space dalam aktiviti daily kita kan, kita ada macam naik basikal lah, kita judge garisan tegak tak tegak lah. Itu semua dia involve 3D vision. Okay. Oh my god, hari ni baru tahu. Memang kurang lah, korang memang tahu lah. Kalau tak okay, means that masa dulu kecil-kecil memang tak ada develop 3D vision tu lah. Kurang lah, bukan tak develop. Okay, faham. Ni daripada kecil boleh develop. Betul. So that's why memang masa budak kecil. Kalau remaja macam kita kena train. Faham. Okay, so tengok depan je. So memang waktu malam memang silap sikit kan? Anak mata memang besar. Anak mata tu akan efek silau. Ika, just look at the white dot. Just look at the white dot. White dot yang tu dekat screen tu? Dekat screen tu. Dia nampak kabur. Macam glare. Dia kabur memang normal. Dia kabur memang normal. Lebih. So yang ni kita check power lah. Betul-betul detail ni. Yang ni nama dia proses? Yang ni ialah panggil retinoscopy check. Check power. Okay. Power memang tak tinggi. Sikit je. 50 macam tu je. Okay. Tak tahu kenapa kita punya anak mata tu masa sampai kita tua, betul-betul tua, dia kecil sangat. So kita pakai ni pun tak nampak. Tak nampak. Kecil sangat. So macam tu maknanya I masa tua nanti mata I makin bagus lah. Boleh consider tapi tak nak cataract lah. Kalau ada selaput tu tak jadi juga. Okay. So Ika, ni 1, 2, compare mana baik. Buat small triangle. Lepas tu tengok through triangle, tengok saya. Ini apa proses? Check dominant eye. Check dominant. Check mana yang dominant. Okay. So kalau boleh, I enhance dominant eye you. Nanti masa you judgement better. Tak nampak. Sekarang? Sekarang tak nampak. Sekarang? Sekarang nampak dua-dua. Okay, buka mata dua-dua. Sekarang tengok hijau kuning, hijau merah tu. Betul? Okay, nampak Okay, can letak chin rest, forehead touch. So yang ni kita nak check selaput mata, check kornea semua lah. Okay. So Ika just tengok depannya. Tangan ni.
sebelah kanan. Slowly tengok depan. Down a bit. And then tengah. Okay, good. I nak just video untuk bagikan nampak mata dia memang start curving. Oh. Tukar balik. Biasa tak pakai kontak kan? Jarang-jarang pakai. Tapi ada pakai lah. Yang warna punya. Dia memang besar anak mata dia. Dah. Sini je. Sikit je. Oh. Sini je lah sikit. Yang ni. Oh. Sini. Oh, dia tak dalam lah. Dia tak dalam. Kalau dalam, dia bukan pakai contact lens bandage saja. Mesti operasional. Mesti jahit. So yang ni sikit je. So kita sekarang proceed. Kita nak check untuk retina layer lah dekat bahagian belakang. Baik. Depan je. Tengok depan je. Okay. Ika tengok depan. Tengok plus sign. So I flash kejap ambil gambar ambil gambar untuk retina. So yang ni berbola mata kita kan. Tadi kita yang dekat depan sini kita check cataract, cornea layer ialah bahagian depan ni lah, anterior side. So sekarang retina yang dekat belakang ni lah. Retina dia memang important, kita nak receive itu visual signal baru kita nampak. So retina itu yang center vision. So untuk Ika ni memang bagus. So tak ada debris, tak ada kotor-kotor lah. So yang ni memang baik. So nampak fine detail, blood vessel pun okay. Very good. So daripada retina kita boleh tahu dia ni ada diabetes. Ada tak, kita boleh suspect dia. So kita nampak macam ada ni sign semua, nanti kita akan advise lah pergi check at least check blood pressure, blood test, tengok dia punya glucose level dia okey tak. Kalau dia betul-betul ada diabetes, dia kena manage. Kalau tak, nanti dia boleh jadi buta lah kalau dia tak manage well kan, sebab pendarahan dekat belakang dia memang tak tahu. Check penyeluruhan, baru I tahu mata dia sihat. Kalau mata sihat, baru kita buat cermin. Betul. Kalau kita nak betul nak buat cermin, tapi kita detect yang ada problem lain, kita kena bagi advice. Jangan sampai penglihatan terganggu, baru kita pergi check, pergi ke hospital, pergi eye specialist, terlambat. Mata kita kan sepasang je kan. Betul. Kita nak check tekanan mata, ialah untuk glaucoma screening. So glaucoma screening yang ni, make sure that tak ada glaucoma yang tekanan tinggi, nanti akan affect kita punya saraf mata lah. Kalau saraf mata kita lama dekat tekanan high pressure kan, dia akan jadi buta lah. Boleh buta. That's why screening sekarang mana-mana boleh dapat buat. Yang untuk yang kita macam primary eye care lah. Ni macam mana ni? Macam mana? Macam takut je Tengok depan jangan tengok atas, tengok depan je. Tengok depan. Okay, good. Tu je. Tengok depan. Jangan tengok atas, tengok depan. Good. Yang tu je. Kena ke? Kena. Tapi tak rasa sangat kan? Kelip je kena sangkut. Okay, boleh. 11. Sikit je. Okay, very good. Kena sangkut dah. Okay, good. Normal lah. Normal ni? Normal range kita ialah dalam lingkungan 10 sampai 21. So untuk Ika dalam 11 tu consider very normal. Normal lah. So very normal. Kalau 20 tu dah very good lah dia. Bukan 20 tu very good. Kalau lebih 31 consider over dah. Over. So kita nak middle range. Okay. Introduce nak buat lens ke, spectacle ke, nak ganti yang baru ke. So kiranya yang tadi tu dah habis lah kan? Betul. So lepas ni consultation summary je. Tengok. Dah buta ke belum? Keseluruhan mata untuk Ika kan, dalam kita check masa then color vision pun baik. So kita cuma tengok yang sini lah. Kalau tengok rabun compare dengan cermin mata sekarang ni, memang astig ada lari sikit lah. Yang rabun jauh tu lebih kurang sama. So kalau Ika nak buat yang cermin baru, kita akan advise ambil yang power yang baru lah. So dalam ocular health tadi kita check dekat belakang ni, semua just baik lah. Tak ada glaucoma. Faham. Cantik kan? Profesor Emeritus.
Datuk Dr. Haji Hajah. Semua kau ambil.